Assalamualaikum dan selamat petang. Okey korang, kali ni Kak Yung nak pergi tanam pokok APM kita ni, duri hitam. Kali ni kita tanam dekat Maplewood, Saujana, Shah Alam pokok durian duri hitam yang berusia 3-4 tahun. Ketinggian lebih kurang 10 hingga 12 kaki. Okey, kat sini dia sebab dia dah letak kapet rumput tu, jadi kita terpaksa potong dulu. Dan customer Kak Yung kali ni dia nak buat style letak butter tau kelilingnya. Okey, jom kita korek dulu lubang dia. Kalau kita buat busuk sikit, lebih kurang 1.5 kaki kedalaman kita korekkan dia. Sebab nanti dia nak buat dia nak letak butter sekeliling dia. Okey, nanti akhir sekali you all akan tengok macam mana pokok dia jadi cantik. Untuk customer yang tak ada kebun tu, so diorang nak ada pokok durian, jadi Kak Yung boleh tanamkan di tepi rumah. Okey, so kita punya kempen satu rumah satu pokok durian. Nanti Kak Yung akan ajar korang macam mana cara nak jaga pokok durian yang di tepi rumah, yang ditanam di tepi rumah. Okey. Okey, sekarang ni adalah cara-cara untuk kita buka tong biru ni sebelum kita tanam dia. Ramai yang tanya macam mana Kak Yung tanam. So, kita kena buka bahagian bawah tong tu dulu So, kita potong dulu dekat bahagian bawah dia. Okey, ramai yang tanya jarak daripada dinding rumah ke kawasan lubang yang nak ditanam ni adalah minimum 20 hingga 25 kaki. Okey, kita potong bagi habis bahagian bawah bontot tong ni dulu. Okey, nanti kita golekkan di dalam lubang, lepas tu kita buka tepi dulu. Okey, ni kita nak buat supaya tanah tu tak pecah. Okey, ini adalah lebih kurang saiz batang pokok durian kita ni. Okey. You all boleh tengok kat sini. Okey, sekarang sudah hampir terbelah bawah dia. Okey, dah terbelah kan? Okey, tengok akar dia tak keluar lagi. So, pokok pun sihat. Okey, kalau ada akar yang terkeluar, you all boleh potong sikit akar tu. So, bergantung. You nak potong akar tu bergantung pada kebesaran akar tu. Kalau tengok